Siapa ada masalah waktu spin, kain baju masih basah lagi. So jom sini saya tunjukkan. Alright. So korang nak kena buka cover belakang ni dulu, cover belakang. Lepas tu korang fokus dekat bahagian belting ni. Nampak tak? Belting ni dah kendur. Nampak? Saya pegang ni boleh. Dia jadi macam ni, kendur sangat. So kalau macam ni, kalau belting korang tak pecah lagi, korang boleh adjust je balik belting ni. Cara nak adjust dia macam mana? Korang nak kena ada T13 lah. Ni T size 13. Okay, korang longgarkan sahaja. Longgarkan skru dekat motor ni. Dia ada dua skru satu kiri, satu kanan. Korang just longgarkan sahaja. Lepas korang dah longgarkan skru motor ni, korang boleh tarik motor ni. Bagi dia keluar sikit. Ni cover dia ni korang boleh congkel. Dia ada, nampak tak? Dia dah terkeluar daripada landasan dia kan. Korang adjust motor ni. Motor ni boleh adjust. Okay. Kita dah turunkan ke bawah. Sini kita ikat ketat. Okay. Jangan ketat sangat, sedang-sedang dulu. Lepas tu sebelah sini pula. Kita ikat lagi. Alright. Dia tak tegang sangat, dia tak longgar sangat. Dia kena sedang-sedang saja. Nampak tak? Nampak tak? Ni dah tegang. Maksudnya dah okey. So dapat tak tips ni? Kalau dapat, kongsi dengan kawan-kawan korang yang rajin DIY tu. Kalau kain baju tak kering kan, masih basah lagi, pusing spin slow je, korang first kali check bahagian belting, okey? Tapi jangan lupa juga, korang boleh support kita, dapatkan WC Pro ni dekat kita punya bio ataupun di ruangan komen. So ingat nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.